mekanisme secara terperinci kita buat, tapi saya tidak fikir rakyat biasa rusing sebab 85-90% tak terkesan. Apa pun kaedah yang akan diperkenalkan dalam isu rasionalisasi minyak non 95, janganlah dengar ni apa ni fitnah. Bila puasa pun dia bangkit ya. Umpamanya kita naikkan elektrik, yang naik itu untuk golongan kaya saja. Begitu juga RON 95 ya. Malah kita kaji apakah 85%, apakah 90% tak payah tak dikenakan ya. Yang akan dikenakan siapa? Orang asing dan orang yang maha kaya lah. Kalau gaji dia pendapatan RM50,000 sebulan, bayarlah sikit, tapi umumnya tak ada terkesan. Ini sekarang ini kita hadapi masalah ekonomi. Orang tanya, macam mana nak selesaikan masalah ekonomi? Masalah ekonomi kita nak selesaikan kerana harga barang naik, harga minyak naik. Untung minyak 58,000 juta ringgit setahun. Itu untung negara, untung orang besar. Rakyat, harga barang naik, harga minyak naik. Jadi apa ni? Dasar ekonomi apa ni? Dasar ekonomi yang menindas rakyat. Tak boleh kan ambil 10,000 juta ringgit daripada Petronas dan bayar dan bantu rumah rakyat miskin, makanan mereka, subsidi baja. Ini pilih. SST tak bagus. GST. Kamu faham ke baik GST? General Services Tax. You tax everybody. Ni juga nak jadi bahan politik. Tak tahu arah sekarang ni. Tak ada benda nak kutuk-kutuk itu. Baik, jadi kita kenakan SST. SST ni maknanya kita cukai barang-barang import. Saya masa itu jadi Menteri Kewangan, bila saya tengok kampung miskin, saya rasa lemas, saya rasa malu. Saya Menteri Kewangan negara yang kaya. Orang bincang negeri ini makmur, negeri ini hebat, hadari. Rakyat merempat hidup. Tak malu kamu ke pemimpin kalau macam itu? Kenapa bising sangat pasal peluasan SST bulan depan? Percayalah, Anwar dan Madani sentiasa pentingkan rakyat Malaysia. Kalau tidak percaya, tengok sahaja ikan-ikan di hadapan saya ini yang bakal dikenakan 5% SST pada Julai ini. Ikan cencaru, ikan sardin, ikan kembung, ikan selar dan ikan-ikan lain seperti ikan bilis dan ikan tongkol bukannya dimakan rakyat Marhain tetapi hanya dimakan oleh T20. Sebab itu ianya bakal dikenakan 5% SST mulai bulan depan. Anwar tidak kacau sumber makanan rakyat Marhain. Ada kamu nampak Anwar dan Madani kacau sumber makanan kamu, wahai rakyat Marhain? Kamu hanya makan rumput dan pasir. Kalau ada duit lebih sikit, baru kamu semua lupa dunia dan makan angin. Come on guys, cukup-cukuplah bising dekat Anwar. Sesungguhnya, Anwar adalah PM terpaling berjiwa rakyat. Ada faham? Namun kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi. Kerajaan akan mengekalkan subsidi untuk majoriti rakyat. Seperti penyasaran subsidi elektrik. Maknanya 85% rakyat tidak terkesan dengan perubahan penyasaran subsidi RON 95. Kita nak buktikan bahawa dalam Islam ni, pimpinan Islam ni bukan jadi Malaysia, di dunia. Biarlah ada yang bersih dari rasuah. Biar fikir masalah rakyat. Biar jaga amanah ini, amanah yang Tuhan beri kepada kita. Ini untuk jaga kepentingan ramai. Penipuan paling besar tahun ni adalah benda ni. 90% rakyat Malaysia tidak terjajah. Setiap kali umum ni penipuan paling besar 2024-2025. Ayat ni, buat hati-hati lah. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Itu UMNO. UMNO perintah yang turun cukai beg mahal. Kita perintah insya-Allah harga minyak turun. Royalty minyak balik ke Kelantan. InsyaAllah. Nah tu nak sokong UMNO apa bagi tahu je.
Mereka menolak royalti minyak bagi orang Kelantan. Khianat pada orang Kelantan. Kalau orang gua musang, orang galas sokong UMNO, dia tidak cerdik kerana dia biar orang khianat rampas hak kita, kita undi dia. Bodoh namanya. Ya, saya orang Matampau pun geram. Hak kita ambil, nak buat apa dia? 100 tingkat. Di mana? Di Kuala Lumpur. Hak kita, hak kita. Bukan hak dia. Bukan dia yang gali. Bukan dia yang tanam. Bukan dia yang paminyak. Allah jadikan. Dia jadikan pula di bumi Kelantan. Bagilah ke rakyat Kelantan yang berhak. Sudah. Sebab itu tak boleh terima. Penjipatan, saya tegaskan, penjimatan ini akan menjamin faedah di bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Katalah pilihan raya hari ini menang dan diumumkan, esok insya-Allah kita umumkan harga minyak di seluruh negara turun. Bila Pakatan Harapan memerintah, rakyat di luar sana bergembira, bersukaria. Tapi apa buktinya, Sadali? Buktinya Bapak. Bapak tengok, senah janda belakang rumah kita. Siram pokok bunga pun pakai minyak tau. Terima kasih PH, minyak murah. Lagi, Sadali. Datuk Najib marah. Datuk Najib marah. Dia kata orang itu. Saya nak kata Najib, dengar abang kamu nak cakap sekejap. Dia panggil saya orang itu. Nama saya Anwar Ibrahim. Agenda kita apa dia? Agenda kita pelajaran, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sekolah Arab, sekolah agama. 10,000 juta ringgit ni cukup nak tampung setahun. 10,000 juta ringgit setahun boleh tampung supaya pelajaran rendah, menengah sampai ke universiti percuma bagi semua rakyat Malaysia. Lagi, Sadali. Ada lagi Bapak. Bapak bawa RM50 pergi ke pasar raya, berbelanja penuh satu troli Bapak. Guys, dengan RM50 penuh satu troli. Terima kasih PH. Lagi, Sadali. Ada lagi Bapak. Pelajar universiti, duit piti-piti tak payah bayar Bapak. Piti-piti yang tak payah bayar, percuma. Terima kasih PH. Percuma. Weh guys, tol percuma. Terima kasih PH. Bapak, dengar tu. Dengar. Duit tol tak payah bayar. Percuma Bapak, percuma. Kau sedang bermimpi, Sadali. PH, tidur lagi senja-senja. Kandangi kau. Mau hancing. Ini air apa Bapak? Ini air kencing adik kau. Cukup-cukuplah kena kencing. Sudah, bangun. Aku daripada dulu lagi aku tak percaya Anwar Ibrahim ni. Kau kan percaya sangat. Sampai maki-maki aku. Sekarang kan dah menyesal. Tapi tak apa. Peluang untuk korang kembali ke pangkal jalan masih ada. Tapi kalau degil juga, korang ni semua alamatnya kembali ke pangkal rahim nanti.